Selamat petang dan selamat sejahtera kepada Encik Gan Aisin, anak lelaki Ganapati. Saya Muhammad Syairan bin Muhammad Takrimi. Saya Muhammad Fakhr Razi bin Daud. Saya Annabelle Linjini. Hari ini kami akan membentangkan tentang sukan olahraga yang kami pilih, iaitu lempar cakra. Okey, jom kita saksikan. Okey, baik, dalam sukan lempar cakra ini ia sudah terkenal di seluruh negara kerana dia sudah pun dipertandingkan dalam sukan Olimpik, sukan Commonwealth dan sebagainya. Malahan negara kita juga mempunyai wakil di mana negara kita juga sudah memenangi di peringkat antarabangsa di mana iaitu Ziad Zulkifli. Anda kenal? Ya, anda kenal. Seterusnya, lempar cakra ini dia melibatkan banyak perkara iaitu koordinasi badan, kuasa dan keseimbangan badan. Okey, untuk sukan olahraga lempar cakra, kita memerlukan kekuatan otot yang kuat. Oleh itu, saya akan menunjukkan pada kalian dua latihan yang mana akan menguatkan otot lengan kita. Yang pertama adalah deadlift dan yang kedua pula adalah bench press. Fungsi latihan bench press dalam lempar cakra yang pertama adalah ia membangunkan kekuatan otot penolak iaitu pushing muscle. Hal ini kerana ia dapat melibatkan otot dada iaitu pectoralis major, bahu dan tricep. Semua ini penting dalam fasa akhir pelepasan cakra. Fungsi yang kedua pula adalah untuk meningkatkan daya tolakan iaitu upper body. Hal ini kerana tolakan kuat dan pantas diperlukan ketika cakra dilepaskan untuk mendapatkan jarak lemparan maksimum. Untuk kebaikan bench press ini pula, yang pertama ia dapat meningkatkan kuasa pelepasan iaitu release power. Okey, itu adalah aktiviti yang dinamakan bench press. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua pula adalah deadlift. Kebaikan latihan deadlift untuk lempar cakra adalah yang pertama menguatkan posture chain iaitu hamstring lock dengan lower back. Yang penting untuk kuasa putaran. Yang kedua pula adalah meningkatkan kuasa pinggul, sumber utama tenaga ketika melempar. Yang ketiga pula adalah memperbaiki stability core untuk keseimbangan semasa berpusing. Dan yang keempat pula adalah untuk menambah kekuatan keseluruhan tubuh, membantu pemindahan tenaga yang lebih efisien. Okey, baik. Untuk sukan lempar cakra ini, kami memilih latihan kecergasan dari jenis plyometri. Apa itu latihan plyometri ini? Okey. Latihan plyometri ini adalah berfungsi untuk meningkatkan kuasa letupan untuk menghasilkan daya yang banyak. Di mana apabila kita menghasilkan daya yang banyak, ia membantu badan kita untuk menstabilkan ketika kita melempar cakra ini, dan ia juga menghasilkan kuasa letupan atau kita lebih dikenali dengan explosive power. Okey. Okey, baik. Untuk latihan plyometri ini dia ada dua objektif utama dan objektif khusus, di mana objektif utama yang seperti saya sebutkan tadi, dia adalah untuk meningkatkan kuasa letupan otot untuk menghasilkan keseimbangan pada badan kita. Tapi untuk objektif khusus dalam sukan lempar cakra ini, dia adalah untuk menghasilkan koordinasi dan keseimbangan untuk kita melempar cakra ini dengan lebih jauh. Okey, baik. Selepas kita ada latihan kecergasan dalam lempar cakra ini, kita seterusnya akan ada pula drill yang khas untuk kita membiasakan diri kita dalam lempar cakra ini. Yang pertama, kita ada bowling drill, di mana bowling drill kita menggolekkan cakra ini untuk membiasakan diri kita melempar cakra ini. Okey, jom saya tunjukkan contoh. Okey, ini cakra saya pegang dengan kedudukan yang betul dan kita akan buat macam kita main bowling.
di mana kita akan menggolekkan dia. Tengok ah. Okey. Okey, drill yang kedua adalah side bowling drill. Okey, untuk side bowling drill ni kita perlulah dalam kedudukan separa melutut dan kemudian melempar cakra seperti ini ya. Okey. So yang ketiga pula adalah slap drill, di mana slap drill ni terbaling sahaja tetapi tidak membuat putaran. Okey, seperti ini. Kami ada suatu sesi latihan iaitu persediaan bahagian utama seperti aktiviti plyometrik, drill dan sebagainya, dan sesi seterusnya ialah penyejokan badan. Okey, aktiviti pemanasan badan yang pertama adalah jogging. Betul. Jogging ini dapat membantu dalam menguatkan jantung dan paru-paru, meningkatkan endurance supaya atlet tidak cepat penat dan juga membolehkan sesi latihan lebih panjang dan berkualiti. Okey, jom kita pergi kepada aktiviti seterusnya, iaitu bahagian utama dalam sesi latihan, di mana kita memilih latihan plyometrik. Okey, plyometrik ada banyak jenis latihan, tapi saya memilih dua. Yang pertama adalah jump squat dan yang kedua adalah lateral bound. Jump squat yang pertama, jom saya tunjukkan. Yang kedua pula adalah lateral bound, di mana saya akan buat side daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, kita akan buat macam ni, lompat dan kita macam ni. Satu, tahan sekejap, dua. Satu, dua. Okey. Sekarang ialah sesi penyejokan badan. Fungsi penyejokan badan adalah untuk mengelakkan kecederaan semasa melakukan aktiviti tersebut. Saya akan memulakan kepada kaki dan kepada telapak. Pengurusan kumpulan. Kami ada 3 ahli, iaitu ketua, jurulatih teknik dan pemerhati. Ketua bertugas untuk memberi taklimat awal kepada ahli dan berikan pelatihan, dan pemerhati bahawa ahli mematuhi SOP latihan. Untuk jurulatih teknik menunjukkan dan membimbing pelajar melakukan teknik lemparan seperti grip, cara memegang dan sebagainya. Untuk pemerhati, dia bertugas untuk menyediakan alatan dan mengumpul semua cakera selepas lemparan dan mencatat jarak lemparan. Okey, untuk kawasan latihan pula, kita pertama sekali kawasan tersebut perlulah lapang dan luas. Okey, tengok, lapang dan luas. Dan yang kedua pula adalah tiada orang di sekeliling. Okey, tiada orang di sekeliling. Dan yang ketiga pula adalah memastikan kawasan untuk tempat letak air. Pertama ialah kawasan balingan, iaitu throwing circle.
Atlet mesti melakukan balingan di dalam bulatan berdiameter 2.5 meter. Bahagian kaki tidak boleh memijak bahagian atas rim bulatan atau keluar sebelum cakra mendarat. Yang kedua pula ialah cara memegang dan membaling cakra. Cakra mesti dibaling dengan satu tangan sahaja. Cakra pula wajib keluar melalui bahagian depan circle, bukan belakang atau sisi. Yang ketiga ialah pergerakan ketika balingan. Atlet boleh berputar 1 hingga 1.5 pusingan tetapi mesti kekal dalam circle. Atlet tidak boleh menyentuh tanah di luar circle semasa balingan dilakukan. Yang terakhir ialah keluar dari circle. Selepas cakra dilepaskan, atlet hanya boleh keluar melalui bahagian belakang bulatan. Biasanya akan ditandakan atlet perlu tunggu cakra mendarat dahulu sebelum keluar. Sekian, terima kasih.